Assalamualaikum kembali dalam channel Malay Table. Untuk kali ini saya akan bawakan unboxing duit yang saya beli, duit-duit lama yang saya beli daripada seorang ahli numismatik, iaitu Encik Mak Ibrahim dari Kirara Puchong. Dia telah post lah pembelian saya ni 3 hari lepas lah, melalui Citylink lah. Okey, satu pembungkusan yang baik lah daripada Encik Mak Ibrahim, Mak Ibrahim Hassan. Terima kasih tuan. Okey, saya tak tahulah, saya beli dalam 7 keping duit RM10 dan duit RM5 lama lah, tanda tangan Jaafar Hussein dan juga Ahmad Don. Okey, kita sama-sama lihat apa yang ada, yang saya dapat lah dari pembelian ini. Okey, saya buka dulu tuan-tuan. Inilah pembelian saya, sahabat semua ya. Okey, kita tengok. Dia letak dalam buku lah, sekeping buku. Inilah cara beliau menjaga kiriman duit-duit lama kepada pelanggan-pelanggan. Kita tengok, kita buka dulu. Macam-macam cara yang digunakan oleh seller-seller numis ya, untuk membuat pengiriman kepada buyer, kepada pelanggan-pelanggan. Kita tengok, ini adalah salah satu cara yang baik jugalah bagi saya. Selalu diguna cardboard kan, ataupun kertas tebal untuk pengiriman. Okey, pada kali ini ini satu saya tak buka lagi. Kita tengok apa benda yang ada dalam ni. Oh, dia bagi tisu lah, tisu pencuci tangan, pencuci muka pun boleh ni. Terima kasih Encik Mak Ibrahim. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada dalam kiriman beliau ni. Oh, ada lagi satu yang tak selotip yang perlu saya buka. Okey, tengok, kita tepikan. Oh, ada lagi satu lah, tak perasan saya. Okey, sekejap tuan-tuan, tepikan ni. Dah kelihatan tuan-tuan, sahabat. Okey, ni buku. Inilah dia duit yang saya beli, duit lama yang saya beli pada Encik Mak Ibrahim. 7 keping tak silap saya. Saya pun ada beli, saya pun tak ingat lah berapa. Saya 7. Oh, sangat-sangat menarik tuan-tuan, sahabat semua. Duit masih lagi dalam keadaan cantik. Kita tengok dulu duit RM10. Dan juga duit RM5. 2 keping Jaafar Hussein, cantik. 3 keping Ahmad Don. 2 keping daripada Ahmad Don juga. Kondisi duit cantik dan bersih. Okey, terima kasih kepada Encik Mak Ibrahim. Ini adalah salah seorang seller yang saya temui lah, daripada pencarian-pencarian saya di blog-blog, di laman-laman sosial. Saya dapat dengan nilaian RM80 saja untuk 2, 4, 6, 7 keping duit ini. Satu pembelian yang baik dan menguntungkanlah bagi saya. Okey, itulah saja untuk pembelian kali ini. Kita akan buat lagi unboxing untuk
pembelian seterusnya, duit 50, duit RM1, RM2 ke, dan duit-duit seterusnya lah, duit-duit lama lah semua. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih Encik Mak Ibrahim, satu pembelian yang menguntungkan lah bagi saya. Duit semua dalam keadaan baik. Okey, Assalamualaikum, dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel Mak Table.